Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bahagian tugas awak sebagai ahli Maths Blue. Tugas awak sebagai ahli Maths Blue ni sangat-sangat senang. Awak perlu buat 3 step sahaja. Yang pertama adalah bagi tahu sahaja kepada adik-beradik, kawan ataupun rakan sekerja, jiran, kawan rapat ataupun saudara, bagi tahu sahaja tentang bisnes Maths Blue ni. Macam contoh tuan-puan tengok kawan dekat office tu guna Habatus Sauda, amalkan Habatus Sauda kan. Cuba tanya dia, dah jadi ahli Maths Blue ke? Kalau dia kata, oh aku belum jadi ahli Maths Blue, macam mana nak jadi ahli Maths Blue? Tuan-puan tak perlu pun nak explain. Tuan-puan bagikan dekat dia link website daripada Maths Blue. Okey, bagikan link website daripada Maths Blue ni, bagikan dia. Lepas tu pastikan dia orang tengok dan baca sepenuhnya penerangan dekat dalam website ni. Sebab apa? Sebab pihak HQ dah buat sekomplit-kompletnya, ada video, ada penerangan. Jadi boleh faham, berikan link website sahaja. Lepas tu bila dia orang dah faham, tuan-puan boleh daftar mereka jadi ahli Maths Blue. Dan tuan-puan boleh komplitkan rangkaian generasi 1 tuan-puan sehingga 10 orang, dan tuan-puan perlu ulang proses ini sehinggalah rangkaian tuan-puan berkembang. Okey, itu sahaja tugas ahli Maths Blue. Jadi tak perlu pun untuk buat video, tak perlu untuk buat live, untuk explain, sebab kadang-kadang kita tak reti nak bercerita, kita tak tahu, kita takut salah kan. Jadi tuan-puan hanya bagi tahu sahaja tentang sedikit tentang Maths Blue ni. Mungkin bagi tahu aku ada jumpa business Maths Blue ni, boleh dapat income tapi tak perlu pun menjual. Orang tu tanya macam mana kan? Bagi sahaja link website dekat mereka, biar dia orang tengok website daripada Maths Blue. Lepas tu dia orang akan minta link pendaftaran dengan tuan-puan. Jadi lepas tu dah boleh daftar mereka jadi ahli. Jadi itu sahaja tugas tuan-puan sebagai ahli Maths Blue. Sangat-sangat senang, hanya 3 step sahaja. Okey, saya ringkaskan balik dekat sini. Rangkaian tuan-puan dia akan mula berkembang secara automatik bila tuan-puan dah ajak 10 orang untuk generasi 1. Jadi fokus kita sangat-sangat senang dekat sini sahaja. Semua orang yang mendaftar jadi ahli, fokus dia hanya dekat sini. Sebab tu kita cakap minimum hanya 10 orang. Bila dah komplit 10 orang ni pun dia akan ajak 10 orang, 100 orang ni pun dia akan ajak 10 orang, 1000 orang pun dia akan ajak 10 orang. Jadi setiap orang fokus dia hanya dekat generasi 1 sahaja. Sangat-sangat mudah, dan yang ini dia akan berkembang secara automatik. Jadi kita tak payah fikir. Perempuan tak payah nak fikir, generasi 5 aku dah buat belian ke tak? Generasi 4 aku ni dah cukup ke 10 orang? Tak payah fikir, sebab iaitu dia akan berkembang secara automatik. Tuan-puan hanya fokus dekat generasi 1 sahaja. Itu sahaja apa ahli-ahli Maths Blue perlu buat. Okey, macam mana cara nak mendaftar ahli? Caranya adalah tuan-puan minta link pendaftaran dengan orang yang bawa awak masuk Zoom hari ni. Contohnya tuan-puan tengok status abang tuan-tuan ataupun tengok kawan buat status Zoom link ni, tuan-puan pun masuk kan. Itu tuan tertarik untuk jadi ahli, minta link Zoom minta link pendaftaran dengan dia. Link pendaftaran tu dia macam ni lah. Yang ini adalah nombor ID untuk leader tu. Dan yang paling penting, tuan-puan jangan pernah daftar melalui link orang lain, sebab kita tak nak ada gaduh, ada sailang menyailang macam tu, kita tak nak. Jadi sebab apa? Sebab tuan-puan pun akan buat benda yang sama. Contoh tuan-puan buat link dekat Facebook, kan, tunjuk link Zoom ni, siapa yang nak dapat contohlah macam tu, simple status macam tu kan. Tiba-tiba kawan ni dia masuk melalui link puan, tapi dia pergi mendaftar dengan orang lain. Kita tak nak macam tu lah. Jadi tuan-puan hanya perlu pergi minta link pendaftaran dengan orang yang masuk Zoom hari ni. Okey, dekat paparan bila tuan-puan klik dekat link tu, akan nampak pendaftaran macam ni. Dan dekat sini adalah nama leader. Yang ini adalah nombor ID dia lah. Lepas tu tuan-puan boleh isi nama penuh, nombor IC, email, nombor telefon dan juga alamat. Dan yang paling penting, alamat ni pastikan alamat yang betul. Sebab apa? Sebab tadi kan saya cakap kita akan bagi satu produk percuma untuk yang mendaftar jadi ahli. Jadi boleh pilih antara 8 produk ni, nak yang mana satu. Okey, boleh pilih produk. Lepas tu tuan-puan boleh buat pembayaran melalui Bill Please ataupun Senang Pay. Jadi macam tu sahaja bila tuan-puan nak mendaftar jadi ahli.
Okey, okey. Ini adalah cara nak dapatkan link pendaftaran. Ada yang tanya kan, tak pernah tahu macam mana nak dapatkan link. Tuan-puan masuk dekat dalam sistem MaxBlue, login, ikut masuk email dan juga password tu. Lepas tu tekan dekat bahagian pendaftaran. Pendaftaran dekat bawah ni dia ada bahagian pendaftaran, tekan dekat sini. Lepas tu dia akan pop up macam ni lah. Dia akan pop up dekat skrin macam ni. Jadi tuan-puan boleh copy yang ini. Boleh copy dekat sini. Lepas tu boleh bagi dekat kawan-kawan yang nak mendaftar jadi ahli